Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini saja santai-santai, uh, santai bicara santai bersama Poti lah, alhamdulillah. Di sini Poti ni saja nak uh, berkongsi sikit sebanyak di Tanjung Cafe lah, apa ni pada pergi ke awal hingga hari ini lah. Jadi alhamdulillah hari ini cukup kena dah lebih kurang dalam 5 tahun. Dan sebelum ni Poti pernah nego macam-macam nego. Ya, yang last kali sebelum masuk dalam bidang F&B, Poti nego kereta. Dalam nego kereta ni cabaran-cabaran dia memang banyak lah, banyak kau. Pasalnya dia berdepan dengan banyak kita ujian sikit sebanyak lah. Lagi-lagi kalau kedai makan ni lagilah ujian dia berat lagi. Ujian kedai makan ni jangan pandai benda tu mudah sangat. Tak serupa dengan bisnes-bisnes lain. Tak serupa. Tak kira lah. Bisnes homestay, bisnes apa lagi? Ruci, bisnes apa lagi? Automobil apa semua dia berbeza. Kalau kedai makan ni dia lain. Pasalnya melibatkan makanan. Makanan, minuman, lepas tu banyak kau. Banyak kau. Lagi ramai apa kita pakai staff, lagi banyak akal kita kena memikir. Gitulah. Dia banyak kau. Jadi banyak kau sangat kita kena handle, kena jaga. Kalau dunia F&B. Jadi penting ni ramai saing di kalangan orang nego. Dikelilingi orang nego berlaku. Pasti saing orang nego berlaku. Tak kira lah. Nego ikan pilar ko, nego batu sungai ko, ada berlaku. Jumpa berlaku macam-macam. Jadi selama Potih dalam ramai-ramai Potih bersaing, satu patah Potih kalau bersaing dengan orang nego satu je patah Potih. Jika kita contoh gini lah, kita pergi beki kereta ke bengki ke gapo, walaupun ada salah sikit sebanyak sama-sama nego kan dok. Jadi kadang Potih pejam mata. Kadang-kadang kalau nampak itu sangat, Potih akan maklum kepada owner tersebut. Potih tak akan duk main dalam media sosial. Potih tak akan duk main dalam media sosial. Sebabnya apa? Setiap orang nego ni dia sebenarnya memang nak bagi ke pelanggan dia ni yang terbaik. Dia puas hati. Pasalnya apa? Dia tahu dia nak ambil duit orang tu dengan pelanggan tu berpuas hati. Tetapi kadang-kadang apa kita nak tu tak boleh. Pasalnya bersangkut dengan orang lain. Contohnya kita pakai pekerja. Jadi sikit sebanyak kesalahan pekerja tu ada. Mungkin pekerja dia tak ada pengalaman, kena diasuh, kena diroyak, kena diajar. Jadi begitu. Potih cuba memahami situasi. Potih tak akan condemn. Okay, tak akan condemn. Lagi-lagi di media sosial. Kenapa kita nak mengondem sesama orang nego dalam media sosial? Sikap tu tak berapa comel lah bagi Potih. Kalau rasa ada masalah dengan bisnes dia, baik direct bagi maklum, ataupun kita rasa tak sampai hati, kita cari saing boleh kena dia, tolong sampaikan. Bukan kita pergi dekat mana-mana media sosial, kita lepung-lepung kita gini. Sebenarnya tu cara tu sebenarnya adalah menjatuhkan dia, bukan memperbaiki. Sebenarnya membuka ruang untuk menjatuhkan orang nego tu. Jadi silalah kita kena pandai main media sosial. Walaupun kita baru orang nego, walaupun kita baru nak belajar media sosial, kena ada patai lari lah. Lagi-lagi kita orang nego kena ada patai lari. Jangan sewenang-wenang kita masuk dalam mana-mana orang nego, mana-mana page, kau TikTok, kau gapo, kita mata dia ada salah, kita terpukul lalu, komen direct lalu. Jadi bukan cara dia. Kalau kita rasa kita fikir, oleh ni kita kena royak ni, kau tuai kedai ni kita kena royak ni, nanti jatuh nego dia. Tapi kena royak tu comel. Cumanya salah teknik lah kan. Kita publish sangat. Kita terbuka sangat. Dia media sosial ni ada media sosial orang nego dia nak buat promosi, nak memperkenalkan kedai dia, nak memperkenalkan menu dia, servis dia. Situ. Tetapi kita sebagai orang nego tak patut kita pergi komen-komen yang tidak molek walaupun dia ada kesalahan. Ingat tu. Walaupun dia ada kesalahan, tak molek lah. Tak molek. Kita lagi-lagi orang nego. Kita orang nego adalah cara yang terbaik. Telefon direct ataupun pesan mana-mana. Siapa? Mungkin dia kata, Allah, aku siapa dah pekerja dia. Tapi tak ada respon apa. Kemungkinan staff ni ataupun pekerja ni, dia takut dia kena balu. Jadi dia pendam. Jadi hak moleknya direct call ataupun berjumpa mana-mana yang terdekat. Itulah cara yang terbaik. Jadi beringatlah kita orang nego kena jaga situ lah. Jangan masing-masing menjatuhkan antara satu sama lain. Kita kena ingat kita orang Melayu, orang Islam, sama-sama perbaiki, sama-sama menjaga ukhuwah. Tak perlu kita nak menunjukkan kita bahawasanya aku terpaling beso, aku terpaling pandai, aku terpaling bijak, aku terpaling foodies, aku terpaling macam kaki kereta atau kaki motor, aku terpaling belakang. Tak perlu. Jadi pemikiran kita kena ubahlah sikit kalau kita orang nego. Kena jaga situ. Kena jaga situ lah. Potih ada juga saya potih. Saya potih ada nego kereta sebelum ni.
ada hak kedai makan, ada hak supplier. Dia pernah jugalah. Dia kecewa juga dengan parti kecewa masa first parti buka kedai dulu. Parti dulu tu kedai tak sama mana. Staff pun tak apa cukup. Cuma nyari tu jadi bermasalah kena viral menu pun kena viral. Jadi orang ramai. Jadi staff parti tak apa cukup. Orang nunggu daripada pukul 2 buka kedai sehingga pukul 12 malam. Tak, staff parti pun tak cukup. Betul staff pun nak. Jadi banyak masalah. Nak tahu no, kita kena randa pasal orang nunggu. Nak kita buat yang terbaik. Ada nunggulah kat sejaga apa semua. Gitu gini. Nak litah bil apa semua. Tak, kita hargai demo mai support. Cumanya cuba memahami. Tak, cuba memahami kita juga. Tak, kalau boleh kita nak buat yang terbaik lah kena. Tetapi kita tak mampu. Tak, patutnya kita saing sama saing. Kena faham sebenarnya situ. Ni dok. Dia mau aku tak pasal lagi keramu teh. Gini macam-macam. Oi. Tak ada mikir buat orang lagu tu. Tak. Potih gelo putus saing daripada saing lama dengan orang lagu ni potih gelo putus saing. Gelo potih tak masuk kapak. Jenis orang lagu ni tak boleh duduk kapak. Dia silent killer. Jenis orang lagu ni kalau kita saing dia jenis silent killer. Banyak lakon ni. Jadi bahaya untuk kita orang nego. Kalau kita ada saing lagi ni, baik tepi potih tak silap. Tak, Pak Potih ni nak nego lama. Tak, banyak tanggungnya gapo. Bukan kita nak nego betah, kita nak nego lama. Tu potih sebenarnya sikit sebanyak potih upgrade daripada sebelum ni kita ngodah dengan kali kita pakai tab supaya kita nak cepat atau sama. Tapi tak lari daripada kesilapan sebenarnya, tak lari. Kadang-kadang kita ada kestah gini, kestah pula jadi tak ingatlah kalut lah gapo. Situ kita orang nego patut fikir benda-benda gitu, tak perlu kita nak judge. Gitu gini bijak lah gapo lah. Tak becok tahu tu. Sepik lagi lah. Tak boleh pergi jauh tahu tu. Orang nego kalau pemikiran lagu tu kan tak boleh pergi jauh. Tahu tu tak boleh nak pergi jauh dah. Minta maaf lah kalau serah. Tapi memang hakikat dia memang lagu tu. Kalau jenis orang lagu ni tak boleh nak pergi jauh. Kita orang nego kena sifat terbuka lah. Dah. Jangan saling mengondem antara satu sama lain. Waktu tak kisah kalau pelanggar biasa orang biasa maklum gitu dalam media tak ada masalah. Tetapi waktu kisah hati jika seseorang tu orang nego, memang terasa. Walaupun potih tak kenal dia tak kenal potih. Memang terasa. Asal je orang demo nego, potih memang serah hati. Serah hati mana? Walaupun demo kebaikan, demo rasa tu benda kebaikan tapi bukan cara dia. Bukan cara dia sebenarnya tu. Bukan potih tak boleh terima kesalahan potih boleh terima kesalahan potih. Tetapi sebagai orang Melayu kita, orang Islam kita, orang nego pula. Sepatutnya kita guna akal yang bersih, akal yang molek. Sama-sama orang nego, sama-sama orang Islam. Kecuali pelanggan orang biasa dia tak tahu situasi orang nego lagu mana sebab dia hari-hari kerja makan gaji apa dia tak suka dengan cara kita memikir. Tetapi kalau demo cara lagu tu sebenarnya demo ni baru menceburi dalam dunia bisnes. Demo tak tahu gapo. Ibarat potih kata gitulah. Bukan potih kata nak kata potih ni bisa. Tapi demo lagu tu. Bukan potih nak kata nak tuju siapa-siapa ni, potih buat secara umum. Sebab potih lalui daripada 5 tahun di Tanjung Cafe beroperasi. Itu baru kedai makan. Hak di Tanjung Cafe. Sebelum ni potih hadap belakang dah. Sebab potih pun daripada form 3 lagi potih duduk dalam dunia bisnes. Potih daripada sekolah rendah lagi potih duduk nego dah. Potih duduk nego dah di zaman sekolah rendah lagi. Tak. Jadi potih sebelum ni nego di lah luar Selangor. Dia nego kedai makan, buat bisnes construction untuk landscaping ke apa semua. Tak. Jadi kita berhadapan, kita lalui, dia berbeza. Memang kalau kita nego di Kelantan dengan Selangor berbeza dah. Sikap pelanggan dengan situasi ke apa berbeza dah. Dengan harga ke apa berbeza dah. Luar kalau nego jual tolak batu dengan kayu je, asal masuk je laku. Tetapi kalau di Kelantan memang beza lah, memang beza. Bila potih balik duduk Kelantan ni memang beza sakitnya. Tak daripada saingan, daripada pelanggan dia beza pelanggan luar dengan pelanggan Kelantan. Sebab orang Kelantan lidah dia ni tajam, kalau buat makan tajam, sensitif. Janganlah bakal raja belakang ni. Jadi lagu tu lah sikit banyak perkongsian potih. Jadi ingatlah kita orang nego, orang dunia apa ni, orang bisnes kena faham benda tu. Nak untuk menambah kebaikan, nak menegur kebaikan tak ada salah. Cuma keadaan kita, cara kita berinteraksi bukan dengan public, tak. Tapi dengan kalau betul nak selamatkan apa-apa masalah dengan kebaikan ke apa, PM tepi, tak. Tak boleh PM tepi, atas email, nombor telefon tak ada ni, saya nak PM tepi. Allah tekan di media sosial tu nombor potih dah tu. Tak, bukan nombor admin. 2 nombor tu nombor potih dengan nombor wife potih. Situ. Tak, kita nego pakai, kita tak tahu kot. Tak, kita nego. Jadi tu. Kena bijuklah kita dia, nego kena ubah cara kita. Malah kalau buat tinggal ajar demo orang bisa. Lebih hormat pada potih. Tapi tahu lah. Kalau demo setara tu demo tahu. Minta maaf banyak dah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.